Wait ya teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton, ditekan dulu ya tombol subscribe dan loncengnya. Dan jangan lupa like. Aduh. Bah. Oke guys, kembali lagi bersama gue sih. Oke guys. Kak, aku nak request boleh? Aku nak request Ali ni tembak Elisha tapi versi chat gitu kak. Boleh ke? Boleh lah. Thank you dah komen. Pada suatu hari yang indah antara Ali dan Chris, tolong aku. Boleh awak tolong saya? Apa hal Ali? Apa yang boleh aku bantu? Aku Kenapa awak? Aku nak cakap suka kat Elisha. Apa hal dia? Awak seorang je lah. Chris matikan telefon, tak mau bercakap dengan Ali. Aduh, macam mana caranya? Hais. Cara apa Ali? Auto ke ni? Wes, gila. Hai Auto. Lama pula aku jumpa dengan kau. Tak boleh cakap macam tu. Nanti Elisha cemburu. Tak payah fikirkan tu. Aku gembira sangat dapat jumpa dengan awak. Terima kasih. Awak dah buat aku jadi bintang yang lebih bersinar di bulan. Terima kasih sangat. Ngapa ke? Dah. Awak perlu bantuan? Ali nak cakap rasa ni, tapi susah sangat. Gampang je tu. I ada cara. Jadi, Ali langsung je cakap kat grup. Habis tu, nanti kawan-kawan yang lain mesti join tengok pesan Ali. Kawan-kawan mesti dukung. Jadi, Ali tak malulah sangat. Habis tu. Dengan modal kawan dah dukung tu, dapatlah Elisha mempertimbangkan dan okeylah, aku akan bertindak segera. Terima kasih Auto. Bye-bye. Tunggu dulu. Belum habislah. Hati-hati, di grup ada general. Tak dibaca dia. Dahlah, dia pun yang kena nanti. Di grup, okey kawan-kawan semua. Ali di sini ingin mengucapkan rasa Ali kepada Elisha. My honey bunny. Alamak, waduh, seriuskah ni? Wah, benar ke ni? Elisha, ada yang nak cakap tak? Puas hati aku tengok ni. Lu gak diajak Kim, nanti aja drabanya. Wah, dah datang dia guys. Kenapa Ali? Elisha, saya suka awak. Awak nak jadi kekasih saya tak? Ali? Terima Elisha. Aku sebenarnya... Cukup! Apa yang sedang berlaku?
스킨십 사양할게요. 희미한 우리들 사이 No no 확실한 답을 원해요.